Padanlah ayam bubuk ni. Famous dekat sana. Rupanya sedap. Okey, apa kata kita buat? Okey, untuk ayam bubuk ni, okey, mula-mula apa? Kalau boleh dapatkan serbuk bawang ni. Serbuk bawang ni memang sedap. Inilah bubuk bawang putih. Sedap sangat-sangat tau. Wangi pun wangi. Okey, mula-mula letak tepung beras sikit. Okey, tepung beras tu bagi semua kena. Okey. Okey, lepas tu cili kering, serbuk cili. Okey, lepas tu masuk ayak sikit and then kita perak. Kita kacau-kacau, kita perak. Gui-gui dia, kita perak dulu, okey? Okey, lepas dah perak semua, biarlah dalam 30 minit macam tu. Okey, lepas tu kita akan tambah lagi perasa dengan garam gula secukupnya. Takkan tak mau rasa. Okey, lepas tu, ni garam tadi gula sikit. Okey. Yang penting wangi dia memang sedap. Okey, lepas tu kami tambah dengan ni rempah pula, tepung bestari sikit sebab kita nak bagi dia ada kerangupan sikit, crunchy sikit macam tu. Okey, yang tu saja, simple saja untuk bahan-bahan tu and then kita goreng. Masa hampa goreng ni hampa boleh beza wangi dia. Kalau hampa guna rempah bubuk bawang putih tadi tu, ya Allah sedap weh. Serius weh, makan macam tu saja pun boleh. Hampa nak makan dengan pulut ke, nak makan dengan nasi putih pun sudah. Okey, apa lagi? Jom kan kita